Rasulullah. Kita dah biasa dengar. Jadi saya pada pagi ini saya nak bawa kisah semasa Nabi meninggal dunia. Kisah semasa Nabi meninggal dunia. Mungkin kita jarang dengar. Okey. Bagaimana sahabat Nabi menerima hari kewafatan Rasulullah? Semasa hari kelahiran Rasulullah, yang menerima ataupun yang menyambutnya, ada pakciknya, sudah tentulah keluarga yang menyambut hari kelahiran Rasulullah. Allah Ta'ala buat satu keadaan yang unik. Nabi dilahirkan bulan Rabiul Awal. Nabi wafat pun bulan Rabiul Awal. Nabi wafat pun bulan Rabiul Awal. Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal. Dan Nabi wafat pun 12 Rabiul Awal. Cuma tarikh 12 Rabiul Awal, Nabi lahir pada hari Isnin. Nabi wafat pun pada hari Isnin. Nabi lahir hari Isnin, Rabiul Awal. Dan Nabi wafat pun pada hari Isnin, Rabiul Awal. Tetapi Nabi hanya dikebumikan pada hari Rabu. Dikebumikan pada hari Rabu. Wafat pada hari Isnin, tapi dikebumikan pada hari Rabu. Nabi dilahirkan di Mekah, dikebumikan di Madinah. Mengapa berlaku kelewatan? Kenapa berlaku kelewatan dalam mengkebumikan Nabi SAW? Pertama, para sahabat tidak tahu di mana sepatutnya mereka akan mengkebumikan Rasulullah. Mereka tak ada panduan. Sehinggalah Sayyidina Abu Bakar menyampaikan kepada khalayak yang beliau pernah dengar daripada Nabi, bahawasanya seorang Nabi itu dia akan dikebumikan di tempat mana dia meninggal dunia. Di mana dia meninggal dunia, di situ dia akan dikebumikan. Dan Nabi SAW telah meninggal dunia di rumah Sayyidatina Aisyah. Sebenarnya pada hari Nabi meninggal dunia, itu bukanlah hari giliran Nabi bersama Sayyidatina Aisyah. Tetapi Nabi minta izin daripada tuan punya giliran supaya Nabi dirawat di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi telah dirawat di rumah Sayyidatina Aisyah. Sebelum itu, selama beberapa hari Nabi tidak keluar ke masjid untuk menjadi imam, menyembahyangkan solat bersama dengan orang Islam kerana Nabi sakit. Yang akan menjadi imam pada ketika itu adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi solat di rumahnya selama sebanyak 17 waktu kalau tak silap. Nabi tidak hadir ke masjid. Nabi SAW sembahyang di rumahnya, dan yang menjadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan kadang-kadang Nabi pernah juga keluar, dipapah oleh Sayyidina Ali, dipapah oleh sepupunya. Sambil dipapah, tiba-tiba Nabi tumbang, pingsan. Dan apabila Nabi terjaga, Nabi mengambil wuduk semula. Begitu sekali kesakitan yang dialami oleh Rasulullah. Dan Allah Ta'ala buat begini. Kalau kita demam, rasa demam yang dialami oleh Rasulullah ni 2 kali ganda. Begitu. Kaedah sakit Nabi macam tu. Kalau kita sakit 100%, Nabi akan rasa sakit 200%. 2 kali ganda. Kerana Allah Ta'ala telah buat suatu kaedah bahawasanya orang yang paling banyak mendapat kesusahan, orang itu yang paling dikasihi oleh Allah. Asyaddun nas, kata Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling banyak diuji adalah para anbiya. Maka Nabi pernah mengadu kepada Aisyah, wa ra'sah maksudnya aduhai, sakitnya kepalaku. Dan terkadang Nabi membalut kepala mulia Nabi SAW menggunakan kain. Ada yang dibalut bersama dengan inai untuk merawat rasa sakit kepala yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Dan Sayyidatina Aisyah mengatakan, perkara yang menjadi kebanggaan aku yang tak dimiliki oleh madu-madu aku yang lain adalah apa? Rasulullah. Pertama, Rasulullah SAW meninggal dunia di rumah.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di atas ribaan. Dan yang ketiga, sebelum Nabi meninggal dunia, Nabi minta supaya Nabi disugi. Maka oleh kerana kayu sugi ni dia, kalau sebelum nak sugi kita kena gigit dulu bagi dia lembut. Maka Sayyidatina Aisyah mengatakan, aku telah gigit kayu sugi untuk lembutkan, kemudian sugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau kata, kebanggaan aku adalah di akhir hayat Nabi, air liurku bercampur dengan air liur Nabi. Maksudnya digigit kayu sugi dan kemudian disugi mulut mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah pesanan-pesanan terakhir Nabi? Sama ada hari yang terakhir ataupun dalam tempoh Nabi sakit. Apa yang Nabi pesan kepada umat dia? Antara perkara yang Nabi pesan, as-salah wa ma malakat aymanu. Nabi pesan apa? Jadi kenapa kita nak tahu apa Nabi pesan? Menunjukkan bila itu Nabi pesan, waktu nak wafat begitu penting. Wahai umat Nabi, ingatlah pesanan Rasulullah. Sehingga akhir hayat, Nabi SAW terus memberi pesan. Pada waktu yang genting, Nabi masih memberi pesan perkara ini, maka menunjukkan benda itu penting. Apa pesanan Nabi? Nabi SAW pesan, as-salah wa ma malakat aymanuhum. Jagalah solat dan jagalah hamba sahaya kamu. Nabi suruh jaga apa? Pertama, solat. Yang kedua, jaga hak hamba sahaya. As-salah maksudnya menjaga hak Allah. Yang paling besar sekali adalah sembahyang. Yang kedua, menjaga hamba sahaya. Hamba. Zaman kita memang tak ada hamba. Maksudnya di akhir hayat Nabi pesan kita jaga tali Allah. Yang kedua, jaga tali manusia. Maksudnya jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Jaga hubungan dengan Allah, jaga sembahyang. Dan jaga hubungan dengan manusia ni, Nabi ambil dalam banyak-banyak manusia, Nabi sebut manusia yang paling sedikit hubungan dia dengan kita, iaitu hamba kita. Maksudnya, hamba yang paling sedikit hubungan dengan kamu pun kamu kena jaga. Orang yang atas lagi daripada hamba, lagilah kena jaga. Siapa? Ibu ayah, adik-beradik, jiran tetangga, pekerja. Hamba ni kalau zaman sebelum Islam ni mereka anggap macam barang je, macam binatang je. Tapi hamba yang dianggap macam binatang ni kena jaga hak dia. Di akhir umur itu Nabi masih ingatkan, kalau satu orang tu majikan, dia pastikan jaga hak dia punya pekerja dia. Pekerja yang Nabi ingatkan tu pekerja yang hamba. Hamba dia tak bagi gaji pun tak apa. Tapi kalau orang merdeka bekerja dengan kita, maka lebih lagi perlu dijaga. So ada riwayat Nabi memberi pesan untuk menjaga Al-Quran. Ada riwayat Nabi memberi pesan untuk jaga sembahyang. Ada riwayat Nabi SAW memberi pesan supaya menjaga pembayaran zakat. Ada riwayat Nabi SAW berpesan untuk jaga orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin, anak-anak keturunan orang-orang Muhajirin. Dan ini diwasiat oleh Nabi dalam tempoh Nabi SAW sakit. Tapi yang terakhir adalah as-salah wa ma malakat aymanuhum. Jagalah sembahyang. Jadi kita boleh pujuk umat-umat Islam, kalau kamu cinta Nabi, ingatlah pesanan Nabi yang terakhir, jaga sembahyang. Jaga sembahyang, insya-Allah perkara lain akan terjaga. Dan perkataan yang terakhir Nabi sebut apa dia? Perkataan yang terakhir yang Nabi sebut adalah Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la terjemahan dia adalah teman yang tertinggi. Teman yang tertinggi. Bila Nabi SAW telah wafat. Teman yang tertinggi maksudnya Allah. Sebelum itu Nabi dah bagi isyarat. Sebulan sebelum itu Nabi dah bagi isyarat Nabi akan meninggal dunia. Yang faham, yang tak faham. Bila ayat surah Idza Ja'a Nasrullah turun, maka sahabat gembira. Ayat ini ayat simbol kemenangan. Apabila datangnya bantuan Allah dan kemenangan, kamu akan nampak orang ramai masuk Islam, agama berbondong-bondong. Maka hendaklah kamu puji Allah, istighfar. Ayat ini apa lagi? Ayat menunjukkan kita akan menang. Kita menang, kita hebat. Tapi Sayyidina Abu Bakar menangis. Bila ayat ini turun, Sayyidina Abu Bakar menangis. Saya akan faham lain.
Saya orang faham ayat ini adalah isyarat daripada Allah Nabi akan meninggal, Nabi akan wafat. Jadi macam mana Sayyidina Abu Bakar boleh faham ayat yang memberitahu bantuan Allah yang sempurna akan turun, orang akan mula masuk agama Islam berbondong-bondong, dan ayat itu menunjukkan Nabi akan meninggal dunia, Nabi akan wafat. Kerana beliau kata satu orang menghantar satu orang untuk satu tugas. Bila tugas itu dah selesai, dia akan panggil balik. Dia akan panggil balik orang yang dihantar tadi. Maka begitulah juga Rasulullah dihantar untuk satu tugas, menyampaikan hidayah. Dan apabila Allah Ta'ala memberi isyarat bahawasanya kesan daripada hidayah itu akan zahir, manusia akan masuk agama Islam beramai-ramai, maka maknanya tugas dia dah selesai. Dan bila tugas dia selesai, yang hantarnya itu akan panggil balik. Panggil balik itu maksudnya apa? Meninggal dunia, wafat. Maka Sayyidina Abu Bakar menangis bila turunnya ayat ila ja'a nasrullah wal fath. Dan kita lihat ketika berita kewafatan Nabi ini sampai, orang yang paling galau sekali adalah Sayyidina Umar. Sehingga beliau bertempik, beliau pegang pedang dia. Kata, siapa sahaja yang bagi tahu Nabi wafat, maka aku akan penggal leher dia. Beliau buat ni dalam keadaan kategori orang-orang hilang kawalan. Terlalu sedih. Beliau kata, siapa yang mengatakan Nabi SAW wafat, maka aku akan penggal kepala dia. Sayyidina Uthman kelu, tak boleh bercakap, bingung pada hari Nabi SAW meninggal dunia. Sayyidina Ali cramp, jam, tak boleh bergerak kerana merasa sedih dengan kewafatan Rasulullah. Ada satu orang sahabat, dia terlalu sedih dengan kewafatan Rasulullah, namanya Abdullah bin Unais, dan dia telah meninggal dunia kerana terlalu sedih disebabkan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek kata, pada hari Rabu apabila Nabi SAW telah dikebumikan, dia ada satu hadis yang berbunyi bahawasanya satu orang, dia sebenarnya dibuat daripada tanah, yang tanah itu nanti akan menjadi tempat dia dikebumikan. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah SAW itu dibuat daripada tanah Madinah, sebab Nabi SAW itu telah wafat di Madinah. Maka maknanya tubuh Nabi itu dibuat daripada tanah kota Madinah. Dan apabila Nabi SAW diletakkan dalam liang lahat, kemudian tanah mula ditaburkan di atas jasad Nabi, maka kata Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Fatimah kata, sampai hati kamu menaburkan tanah atas jasad Nabi. Beliau bukan tak faham, bila jasad dikebumikan memang kambus pun. Ini disebut orang yang sedih sedang cakap. Dia faham, dia bukan halang, tapi ini keadaan yang tidak boleh dikawal kerana terlalu sedih. Sampai hati kalian menabur tanah di atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila tanah telah menutupi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Fatimah telah melantunkan satu syair. Beliau kata apa? Subbat alayya masaibu law annaha subbat alal ayyami sirna layali. Dia kata, hari-hari, siang-siang telah dicurahkan ke atasnya musibah yang besar, sehingga musibah itu telah menukar siang menjadi malam. Dia nak terangkan berapa besar musibah kewafatan Nabi. Subbat alayya masaibu law annaha, telah dicurahkan kepada aku satu musibah yang sangat berat. Kalaulah musibah itu dituangkan kepada siang, siang akan tukar jadi malam. Kemudian beliau kata lagi, madza ala man shamma turbata ahmadi alla yashumma min az-zaman ghawaliya. Dia kata, orang yang dah pernah menghidu haruman tubuh Rasulullah, maka tidak mengapa, cukuplah haruman itu untuk dia, tidak perlu menghidu apa-apa haruman pun sepanjang hidupnya. Begitulah Sayyidatina Fatimah meratapi kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Anas, ma raaitu yauman ahsana min yaumin dakhala
alayya fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Dia kata aku tak pernah tengok satu hari yang lebih indah, lebih bercahaya daripada saat hari pertama Nabi menjejakkan kaki ke kota Madinah. Kemudian beliau kata lagi, ma ra'aitu yawman azlama wala aqbaha min yawmin mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak pernah melihat hari yang lebih gelap, yang lebih malam, yang lebih sedih daripada hari wafatnya Rasulullah. Mungkin kita tak dapat bayangkan sebab kita tak pernah hidup dengan Nabi. Orang yang pernah hidup dengan Nabi, pernah dengar suara Nabi, pernah lihat keindahan wajah Nabi, pernah lihat sopan santun Nabi, pernah merasai pun budi pekerti Nabi, pernah menyayangi Nabi, Nabi menyayangi dia. Nabi ni layan orang sehingga orang itu akan sangka dialah orang yang paling disayangi oleh Nabi. Itu cara Nabi layan orang. Orang kalau Nabi layan dia, orang tu akan sangka dialah paling istimewa di sisi Nabi. Cara layan dia. Dia yang paling istimewa. Kalau Nabi bercakap dengan satu orang, Nabi tak pernah bercakap, tak tengok. Kalau orang tu datang, Nabi akan pusing tubuh dia. Pusing tubuh, menghadap, cakap menghadap, memberi penghormatan. Dan Nabi akan menerima jemputan sesiapa sahaja. Walaupun jemputan itu hanyalah berupa makanan yang murah. Walaupun jemputan itu hanyalah kaki kambing yang dibuat sup, kurang, Nabi akan datang. Nabi melayani budak kecil, Nabi SAW melayani orang tua. Jadi insan yang macam ni, kita hidup dengan dia, kita sangat mengasihi dia, kita sangat terpesona dengan perwatakan dia, dengan keindahan wajahnya. Sayyidina Jabir pernah berkata, pada malam bulan purnama, aku tengok bulan, aku tengok Nabi. Aku tengok bulan dan aku tengok Nabi. Dan aku buat keputusan bahawasanya Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Walaupun kita sifatkan Nabi bulan purnama, Nabi lebih indah daripada bulan purnama. Jadi muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, semoga kecintaan Nabi itu benar-benar ada dalam diri kita, dan kecintaan itu hendaklah kita terjemahkan dengan ittiba, ikut Nabi. Sedikit demi sedikit kita ubah hidup kita macam hidup Nabi. Paling mudah, contohnya cara kita makan. Benda basic je. Contohnya makan tangan kanan, tangan kiri, makan tangan kanan. Kalau boleh, kemudian apa? Kita makan tangan kanan tadi, makan kanan. Baca bismillah, baca doa penutup. Sebelum tidur baca doa, bangun tidur baca doa, tidur dengan sunnah, masuk tandas. Setiap hari kita buat. Ini adalah satu perkara yang mudah sebenarnya untuk kita tunjukkan yang kita ni cinta Nabi. Kalau kita dah dengar semua tadi, Nabi ni hebat, Nabi ni agung, kemudian kita tinggal dalam hati. Satu orang, dia kata dia sanjung ayah dia, tapi cakap ayah dia tak dengar. Ayah dia kata apa kat orang ni? Ayahlah yang paling ni, ayahlah. Dia cakap mulut dia kat ayah dia. Ayah dia suruh, dia tak buat. Ayah dia larang, dia buat. So ayah dia akan compare, kau cakap sanjung ayah, angkat tinggi, tapi suruh tak buat, larang buat pula. Itu ayah akan panggil. Kalau lah kita tu ayah, kita panggil apa anak ni? Tak tahulah apa perkataan yang akan dikeluarkan oleh ayah. Ikut ayah tu punya apa? Punya emosi. Kita bos lah contoh. Orang ni sanjung, Masya Allah, bos lah yang terbaik, bos lah idola, bos. Lepas tu belakang, cerita lain pula. Dia bos kata apa? Apa perkataan akan digunakan untuk orang macam ni? So kita bayangkan, ini tadi sebut daripada awal tadi, Nabi hebat, Nabi bagus, Nabi bagus. Tapi cara Nabi tak nak buat pula. Yang simple, ada yang susah, ada yang senang. Nak suruh pergi jihad tu susah lah. Yang senang-senang. Yang senang-senang kita buat ni atas dasar cinta yang mendalam. Saya bagi satu contoh. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau ni suka makan buah labu. Labu kuning ke labu hijau, dia suka. Dia makan labu ni, makan dengan ekspresi yang nikmat. Sebab apa? Sebab beliau ni berkhidmat kepada Nabi dan dia memang selalu tengok Nabi suka labu. Kalau dalam periuk tu ada kuah dalam, Nabi akan cari ada balance lagi tak labu. Dia melihat kekasih dia mencintai labu, maka dia makan atas dasar cinta. Dan mungkin saya boleh tutup dengan